Jauh sangat. Tak mungkin. Mengarut. Biasakan rasa macam tu. Bila kita tengok orang kaya dan berjaya, bila kita nampak orang bahagia, terpaksa melihat orang terima anugerah cemerlang, rasa apa tu? Cemburu? Atau tak mampu? Atau kita tak perlu jadi macam tu? Kerana kita tahu untuk jadi seperti mereka, kita perlu susah, tidak selesa, dan tak kenal erti malu. Tapi bila kita cemburu atas apa yang kita saksikan, itu tandanya kita malu berhadapan dengan diri sendiri. Dua jalan anda perlu pilih untuk pulihkan rasa cemburu maupun sakit dalam jiwa yang tak perlu pun wujud. Pertama, gembira dan suka apa yang anda saksikan. Kedua, ikutilah jalan mereka. Namun, hari ini, ramai yang mengambil jalan ketiga, iaitu berpatah balik dari permulaan perjalanan.